Selalunya kan orang very rich people in the world je yang akan beli saham. Habis tu yang gaji kecil macam mana? Pening kepala saya macam ni tau. Duit kita simpan tiap-tiap bulan. Tapi kenapa tak bertambah? Uni pun tertanya dengan diri Uni sendiri. Simpanan dah ada. Tak gerak-gerak pun. Habis tu sekarang ni macam mana kita nak buat duit ni supaya bertambah? Pening kepala bila fikir tahu tak? Abang Bajet, mari! Jangan lagi. Abang nak mengajar cara menyimpan dan melabur. Tak rugi. Simpan duit itu wajib. Tapi bila kita melabur, duit kita akan bertambah dan masa depan kita bertambah cerah. Selalunya kan orang very rich people in the world je yang akan beli saham. Habis tu yang gaji kecil macam mana? Pening kepala saya macam ni tau. Ada banyak medium dan cara untuk melabur. Ada RM50. Dengan duit ni, korang dah boleh melabur dengan amanah saham. RM50 sebulan darab 12 bulan. What the equal? RM600. Dengan RM600 ni, confirm ada. Lepas tu, katakanlah setahun dapat dividen 5%. Berapa dapat? RM30. RM30. Kalau dah 10 tahun. RM1,300. Banyak tak? Banyak. Banyak. Leceh lah. Nak kena pakai hand sanitizer, nak kena pergi bank, duit minyak, duit jajan yuyu. Banyak makan modal ni. Tahu tak? Benda ni lagi senang daripada kopik kuaci. Kita ni boleh melabur secara online. Senangnya. Kalau macam tu, kita nak melabur sekarang. Menyimpan dan labur untuk elak duit cepat lebur.